Saya minta maaf Malaysia. Lelaki India ini seru jangan pertahankan pemandu mabuk. Fokus keadilan mangsa. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber. Apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Seorang pengguna media sosial berbangsa India tampil memohon maaf kepada rakyat Malaysia susulan insiden kemalangan tragis melibatkan seorang lelaki yang memandu dalam keadaan mabuk sehingga meragut nyawa seorang individu. Menerusi hantaran di Threads, individu tersebut meluahkan rasa kesal serta menegaskan bahawa perbuatan salah tidak wajar dipertahankan walaupun melibatkan kaum sendiri. Saya minta maaf Malaysia. Kami kaum India sebelum ini sudah pun dikecam akibat beberapa isu dan kini sekali lagi terpalit dengan tindakan tidak bertanggungjawab seorang lelaki yang memandu dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kematian seorang suami dan bapa. Kepada semua kaum India, jangan sesekali menyokong atau cuba memutarbelit perkara yang sememangnya satu kesalahan. Saya sebenarnya tidak gemar menyentuh soal kaum, tetapi perkara ini sudah menjadi serius. Ini bukan masa untuk kita bertelagah tentang agama atau perbezaan. Pelaku perlu dikenakan hukuman yang setimpal. Marilah kita fokus kepada keadilan untuk mangsa. Semoga Allah tenang di sana. Hentikan tabiat memandu di bawah pengaruh alkohol.